Selalu kita beli yang stand dekat sini untuk action cam, untuk rakam orang. Tapi yang ini aku beli Ulanzi Suction ni. Yang ini aku untuk rakam kereta-kereta aku untuk buat rolling shot. Jadi ni aku tambah kat mana tahu? Aku tambah kat sini. Tambah saja kat sini. Sebab yang ini Ulanzi provide memang suction pump macam ni. See? Solid kukuh. Lepas tu kita adjust kamera untuk kedudukan kereta tu kat mana. Contoh kereta sebelah sini. So, kita akan pastikan pemasangan kamera tu macam ni dan kita boleh riding motor. So, yang ini kita tekan button record dan kita boleh record kereta yang dekat sebelah kiri kita. Tanpa ada masalah dan kita tak perlu pun pegang phone. Bahaya. Kalau pegang phone tengah memandu bahaya. Sangat bahaya. Jadi, gunakan yang macam ni untuk rakam kereta sebelah. Kalau nak rakam melintang macam ni. Kalau nak rakam menegak, kamu boleh pusingkan aja macam ni. Low angle. Sangat cantik dia punya view dia. So, boleh buat motor terus. Nampak? Kukuh. Jadi, yang mana suka buat rolling shot motor, buat rolling shot kereta, yang nak angle lebih cantik. Low angle. Ni, barang dia. Betul sekali kuning. Ulanzi yang ni. Ni premium. Getah baik. Suction kuat. Datang sekali dengan tripod. Yang ini tak adalah kamera. Korang beli sendiri lah. Okay? Dapat yang terus kat beg kuning. Baru.